Lebih lama, nak upgrade body baru, nak tukar BDM, nak tukar body baru, kena tahu syarat-syaratnya. Jom layan video ni. Syarat pertama yang korang perlu tahu ialah korang perlu ada plan. Yang ni konsultan kami akan bantu korang, di mana kami akan arrange untuk buat satu plan di mana body yang korang request, and then kita akan minta keizinan kepada JPJ untuk kita proceed our body construction. Selepas dah dapat kelulusan daripada JPJ, apa yang korang boleh buat? Korang terus boleh buat body construction mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam plan tersebut. Tak boleh tukar tau. Kalau tukar, kena saman. Tanggung sendiri. Okey, so tunggu apa lagi? Datanglah ke PTM untuk buat body korang. Okey, selepas dokumen semua dah lengkap, body dah siap, tunggu apa lagi? Boleh pergi Puspakom di seluruh cawangan di Malaysia. Dan selepas Puspakom dan apabila lori dah on the road, korang kena ingat, setiap 6 bulan satu kali kena pergi Puspakom. Kalau tak, kena saman. Jaga-jaga. So, kesimpulannya, korang kena ikut step by step untuk korang tukar body korang ataupun upgrade body korang. Kalau korang tak nak pening kepala, PTM boleh bantu korang daripada A sampai Z. So tunggu apa lagi? Contact nombor yang tertera. So one stop solution with PTM. Bye bye.